Bismillah, Assalamualaikum, saya Dr. Omar. So, hari ini saya nak menceritakan sedikit mengenai emas. So, depan saya ni ada beberapa gram emas. Yang ni 10 gram, 10 gram juga yang kedua, 5 gram, 1 gram, 1,05. So, kenapa saya beli semua emas ni? Ialah kerana saya nak kekalkan kekayaan saya yang tersedia ada. Sebagaimana kita semua tahu, emas ialah antara aset fizikal yang kita boleh beli. Jadi, selain daripada hartanah dan rumah, kita boleh juga beli emas sebagai aset. Jadi, kekayaan kita kekal lah bila kita ada aset ni. Kerana harga emas, harga dia setiap tahun makin naik dan makin naik. Dalam jangka masa setahun, naik lebih kurang 10%. Itu secara purata lah. Tapi, bila kita lihat, bila kita tengok balik daripada tahun lepas sampai ke tahun ni, tahun 2024 sampai ke tahun 2025, harga emas naik lebih kurang 40%. Jadi, sebab tu orang ramai kata harga emas tengah mencanak naik ataupun harga emas sedang menggila. Okey. Jadi, sesiapa yang melabur emas sejak tahun lepas, sebenarnya dia dah untung banyak dah. Apatah lagi yang sudah melabur ataupun menyimpan emas untuk bertahun-tahun jangka masa lamanya. Saya nak bantu anda semua untuk mulakan simpanan emas pertama anda. Boleh DM saya untuk saya hantar link, insya-Allah. Assalamualaikum.